Kita teruskan bersama dengan pelajar Akademi Fantasa yang seterusnya, KM. Hello. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baju saya ditaja. Terima kasih. Saya kan Khair, walaupun sudahlah berusia lebih kurang dengan ayahanda awak, saya belum pernah lagi pakai baju 60-an macam ni. Awak dah merasakan ala-ala pop ye. Selesa tak dengan seluar ketat dengan baju kilat? Selesa? Atas selesa, bawah. Bawah ke mana? Tak selesa sangat lah ke bawah ni. Oh, seluar ni. Okey, tak apa. Untuk demi persembahan, kita kena pakai pakaian demi dengan ikut dengan konsep lagu. Okey. Ni satu lagi. Bersedia untuk menari twist. Yes. Bersedia. Kalau anda dah bersedia, kita saksikan kembali kenangan anda ke zaman 60-an. Kenanganku. Yang kau berikan, indah
Okey. Kita teruskan tanyakan pada Jenny. Ini kali pertama saya mendengar dan melihat persembahan Khair. Sekarang saya tahu kenapa tepukan kuat dia. Saya suka. Your voice is good. Yeah? Your facial expression is very good. Saya suka you boleh menyanyi dengan senyuman. Yeah, itu cute. Yeah, yeah, it's good. It's good. Okey, kita tanyakan Radi. A very retrosexual show. Retrosexual show. Itu je? Itu saja. Okey, kita tanyakan pula Coach Siaka. Hai Kai, Kawa, semput tak? Semput? Oh okey. Anda memang dah buktikan dalam minggu ketiga ni, dari minggu pertama sampai minggu ketiga memang anda dah buktikan anda mempunyai keunikan vokal tersendiri. Memang tak ada orang lain yang ada vokal yang sama dengan anda, which is good. Tak banyak yang saya nak komen sebenarnya sebab memang satu persembahan yang boleh dipuji. Cuma satu je tadi. Masa anda menari dengan backup dancer yang pertama, saya nampak mulut awak 1, 2, 3, 4. So, kalau ada, walaupun orang kat atas mungkin tak nampak, tapi kalau dekat TV tu ada close up tadi kamu boleh nampak. So, lain kali kira dalam hati, jangan buka mulut. Okey. Okey, ini dia persembahan dari Khair. Okey, jika anda terus bersama dengan konsert Akademi Fantasia, selepas kita kembali nanti, kita akan saksikan pula pelajar-pelajar Made in Sabah. Kita kembali selepas ini.